Apa yang akan berlaku jika anda dilahirkan di dalam pesawat? Jika anda berjaya dilahirkan di dalam pesawat, tahniah kerana peluang untuk itu berlaku adalah 1 dalam sejuta. Selalunya, negara yang anda terbang di atas akan memberikan anda kewarganegaraan mereka. Jadi, jika anda terbang di atas Perancis sebagai contoh, anda pada dasarnya akan mempunyai kewarganegaraan Perancis. Tetapi, kadang-kala anda akan menjadi warga negara di mana syarikat penerbangan itu didaftarkan. Jadi, berdoalah anda tidak berada dalam syarikat penerbangan dari negara dunia ketiga. Berikut adalah beberapa keistimewaan yang anda akan perolehi dengan dilahirkan di atas kapal terbang. Pertama, untuk beberapa syarikat penerbangan, anda akan melancong secara percuma ke mana-mana saja di seluruh dunia sepanjang hayat anda. Bukan itu saja, Turkish Airlines terkenal kerana membayar yuran pelajaran masa depan anda jika anda dilahirkan dalam penerbangan mereka. Awesome gila kan?